Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan-tuan puan yang rahmati Allah SWT, sebelum kita mulakan kelas kuliah kita pada malam yang berbagi ini, mari kita sama-sama membaca umul kitab, iaitu suratul Fatihah, dan seterusnya kita membaca 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi, dan seterusnya kita membaca salat tafrijiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba fal'allaka baghun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Hamasibata anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمام على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi serta ahli jawatan kuasa
Surau Al-Ikhwan, Taman Aman Senai, dan Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Noja pada jamaah salat fardu maghrib. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali mari kita sama-sama merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul dan berada di tempat yang mulia, di bangunan masjid, di bangunan surau. Tak bukan dengan niat kita untuk melaksanakan satu titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat fardu maghrib berjemaah. Seterusnya kita dapat duduk sebentar antara maghrib, kita buat pengisian, kita buat perkongsian, ataupun yang paling penting sekali kita buat persiapan dan persediaan sebelum satu masa nanti kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita dah masuk lagi bulan baru dalam kiraan Hijriah, takwim Islam. Itu kita masuk dah bulan Jamadil Awal, hari yang keempat. Bulan Masihi semua kita tahu 25 Oktober 2025, dan bulan Islam Jamadil Awal ni adalah merupakan antara juga bulan-bulan yang kita boleh bercerita berkenaan dengan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya memang tak ada sempadan lah kalau kita nak cerita tentang diri Nabi, ataupun kita sebut sebagai hari keputeraan Nabi sejak daripada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini dah masuk Jamadil Awal. Hari setengah tu kita buat ceramah ataupun tazkirah bermula Rabiul Awal sehinggalah Jamadil Akhir, kemudian termasuknya Rejab kan. Rejab sebenarnya pun boleh cerita berkenaan dengan Rasulullah, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini bermakna tuan-tuan, kita sepanjang tahun kita menceritakan tentang diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, pada malam ni kita nak berbicarakan juga tentang baginda Nabi, supaya cinta kita tidak ada tepinya, terus melahirkan kecintaan kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Ayatnya pada auzubillahi minasyaitonir rajim, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang baca tu mulut kami tu, maknanya dia aman, sebab ni ayat pengasih. Tengok macam pengusia Haji Nasir ni, dia macam saya baca dia ikutnya, sebab itu dia sentiasa intim dengan isteri dia, sebab dia baca ayat pengasih. Untuk isteri tak apa tuan-tuan, jangan isteri orang lain, isteri sendiri tak apa. Sebab kita tuan-tuan dalam kehidupan kita ni, ialah kita berdepan dengan keluarga kita yang terdekat, suami, isteri, anak sebagainya. Kadang-kadang macam-macam ujian dugaan kehidupan ini disebut sebagai fitnah akhir zaman, ataupun fitnah dah dekat ataupun dah masuk era fitnah Dajjal lah sebenarnya tuan-tuan. Berlakunya perkara-perkara yang tak diingini, perkara-perkara yang tak elok lah. Berlaku pembunuhan. Semalam lah, hari Jumaat, buat sedikit tazkirah dekat
pejabat kesihatan. Jadi dia buat sekali sambutan Maulid Rasul dan dia ada pentaulihan dan penyerahan ambulan dekat Bukit Liki tu. Jadi saya buat sekitar sekira, dia suruh minta baca Yasin, doa selamat, dapat ambulan lah tambahan. Jadi di situ dia cerita kalau dahulu tak adanya media sosial, tak adanya WhatsApp, tak adanya TikTok, tak ada apa-apalah alat-alat teknologi sekarang ini, perkara yang melibatkan pembunuhan contohnya kan, yang baru-baru ni kita dengan pembunuhan dengan tidak ada rasa, bukan dekat orang dewasa dalam kat sekolah lagi kan, dia bunuh walaupun mungkin kita tak bangsa Cina, tapi tak mustahil dia nanti merebak, termasuk bangsa kita lah. Maknanya dah tak ada sifat apanya, tak ada sifatnya belah ihsan lagi lah. Sebab katanya lah, kenapa boleh berlaku begitu, katanya dia sentiasa dengan game kan, main game, bunuh orang jahat lah, bunuh tu dia ni, sehingga dia menghalalkan manusia yang biasa dibunuh. Jadi benda ni kalau kita ikutkan, pembunuhan, buli sampai mati sebagainya kan, benda-benda ni kadang-kadang kalau dulu kita tak ada teknologi, kita tak tahu pun, tak tersebar pun, tak terviral pun. Tapi kerana benda-benda ni, maka bukan kita nak salahkan teknologi, tapi penggunaannya kurang tepat, disebarkan perkara yang tak elok, sehingga kan benda yang sekecil-kecil pun boleh tersebarkan. Dan ini memang kita menakutkan sebagainya, tetapi kita bimbangnya makin merebak penyakit ni. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, inilah dia fitnah akhir zaman. Fitnah ni apa tuan-tuan? Istilah kita orang Melayu ni, fitnah ni tuduh. Kau jangan tuduh aku tak buat tu. Sejak bila aku berjumpa dengan mak janda tu, kan? Dia kena fitnah kan. Tu kita, istilah kita fitnah, orang Melayu gitu. Tapi sebenarnya masuk fitnah dalam Islam ni iaitu ujian, ujian yang melanda kita, umat manusia, sehingga manusia tidak merasa bersalah apabila membuat perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang dibenci oleh Allah, perkara yang bertentangan dengan syariat, dengan Islam, dengan perintah Allah, dengan Rasulullah. Semua tidak rasa pun satu perkara yang dia rasa benar bersalah. Sedangkan perkara kebaikan, perintah Allah, suruhan Allah SWT tidak dilaksanakan pun tak rasa bersalah. Jadi tuan-tuan, dalam ayat tu menyebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 1 ini, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku. Siapa yang kita ikut? Itu baginda Nabi. Allah selalu minta fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maknanya mentaati segala suruhan Allah. Wa yuhibbukumullah. Apabila kita mengikuti Nabi, mentaati suruhan Nabi ataupun menghidupkan sunnah Nabi, yuhibbukumullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Jadi dua perkara yang kita akan dapat, dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan saja dicintai oleh Allah, malahan kita mendapat yaghfir lakum dzunubakum, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Sebab apa? Sifat Allah ni wallahu ghafurur rahim. Sifat Allah ni maha pengasih lagi maha penyayang, pengampun, maha pengampun, ghafur, pengampun, dan maha penyayang. Jadi tafsiran ulama mengenai ayat ini iaitu menekankan apabila kita cinta saja kepada Allah, maka kita kena buktikan melalui ketaatan kepada baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada benih-benih kasih sayang dan pengampunan dosa. Begitu tuan-tuan, Allah sebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak buka kitab kitab 40 hadis memudayakan sunnah, iaitu Nabi menyebutkan hadisnya an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahu Bukhari. Jadi Anas daripada seorang sahabat namanya Anas radhiyallahu anhu menyebutkan hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap, tidak diiktiraf keimanannya di kalangan kamu, hatta akuna ahabbu ilaihi, sehinggalah dia mengasihiku, sehingga dia mengasihi baginda Nabi. Min walidihi, dan kasih Nabi itu lebih mengatasi daripada kasihnya walidihi, kedua ibu bapanya. Walid, walid bapa. Kadang sekarang di dalam keluarga kalau dia ada belajar bahasa Arab, dia latihkan anak dia sebut walid. Walid tu bapa lah. Wa waladihi, walad. Kalau walid bapa, walad anak. Wan nasi ajmain, dan manusia keseluruhannya, atau yang berkaitan. Saya cerita umum lah. Manusia ni boleh melibatkan mungkin suami isteri, mungkin saudara mara, jiran tetangga, ataupun yang sekitar dengannya, harta atau benda yang dikasihi. Kenapa mengapa Rasulullah wajib dicintai? Kenapa dalam hadis ni dan ayat Quran tadi nak menyebutkan mengapa Rasulullah wajib dicintai? Maka tak bukan jawapannya adalah kerana jasa dan pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita begitu besar. Dan jasa apa yang dianggap besar daripada Rasulullah, iaitu baginda sanggup mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan manusia daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikatakan siapakah kita ni manusia ni sekiranya Allah tidak mengutuskan Rasul ke dunia. Mereka pasti hidup dalam kesesatan. Manusia ini akan menuju kebinasaan, menuju kehancuran kalau tidak Allah datangkan, utuskan Rasul. Rasul ni utusan lah. Sebab itu Allah tak utuskan Rasul, maka manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi untuk menyelamatkan manusia, maka Allah utuskan Rasul agar manusia ini mentauhidkan Allah SWT, agar manusia ini dapat membasmi penyembahan berhala, penyembahan sesama manusia, dan memuja kejahatan. Sebab itulah Rasulullah berani menyatakan dalam hadisnya, tidak beriman, kamu tidak dianggap beriman selagi mana tidak menyayangi, mengasihi, mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi tiga komponen tadilah, iaitu kedua ibu bapanya, anak-anaknya, dan manusia keseluruhannya.
Yang berkaitan. Maknanya kalau kita sebagai anak, kita kena mentaati, mengasihi, berbuat baik, berbakti kepada kedua ibu bapa. Sehingga kan kalau kita tengok tuan-tuan, kedudukan kedua ibu bapa, kedudukan ibu ataupun ibu bapa lah. Zaman Rasulullah, ada satu orang sahabat Nabi, dia tak, kata ulama, dia tak dapat title, dia tak dapat status sebagai sahabat. Apa tu sahabat? Iaitu manusia yang beriman pertama. Kemudian tu yang kedua, dia hidup zaman Rasulullah. Yang ketiga, dia dapat melihat wajah Rasulullah. Sekurang-kurangnya 3 perkara ni lah. Beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tu yang kedua, dia hidup zaman Rasulullah. Dan yang ketiga, nampak jumpa wajah Rasulullah. Tapi ada seorang sahabat, dia tak dapat kedudukan itu, sehingga kata para ulama, dia hanya mendapat title tabi'in. Tabi'in ni apa tuan-tuan? Iaitu orang yang asalnya makna tabi'in ni tu orang yang beriman, dan tu dia hidup zaman sahabat, tak hidup zaman Rasulullah. Apabila tak hidup zaman Rasulullah, memang tak nampak Rasulullah kan. Tapi ni hidup zaman Rasulullah, tak nampak Rasulullah pun, kata ulama, dia adalah tabi'in. Tabi'in tu yang mengikut. Kalau sahabat tu yang akrab, kawan, teman, sahabat kan. Kenapa tuan-tuan? Walaupun dia Islam, dia hidup zaman Rasulullah, tapi dia tak melihat wajah Rasulullah. Kerana tuan-tuan, kerana dia berbakti kepada ibunya. Siapa nama orang tersebut? Iaitu Awis Al-Qarni. Kerana dia mentaati ibunya yang dah uzur, dah tua sebagainya, sehingga dia tak, walaupun dia hidup zaman Rasulullah, dia tidak bertemu wajah Rasulullah. Maka kata ulama, dia tak dapat kedudukan sahabat, dapat hanya gelaran dapat tabi'in. Tetapi tuan-tuan bayangkan, Rasulullah beritahu, kau jumpa ni dengan para sahabat, kau carilah Awis Al-Qarni dan mohon doa pada dia, sebab doa dia diterima oleh Allah, direct terus terima oleh Allah. Sebab apa? Dia kerana ketaatan dia kepada ibunya, yang sudah uzur, tua dan sebagainya. Kemudian tu dia, dan kalau kita tengok dalam kisah dia, dia memikul, membawa dengan diri dia, bawa daripada Yaman ke Arab Saudi lah. Tu jauh jugalah. Dia pikul, bawa ibu dia. Tapi sebelum dia bawa tu, dia buat training dulu. Daripada dia training, dia bawa seekor lembu, anak lembu. Dia bawa daripada bawah naik ke atas bukit, turun, bawa betul besar sikit lembu. Dia buat exercise dengan tujuan dia nak bawa ibu dia ke Kaabah, ke Mekah, mengerjakan haji. Masya Allah tuan-tuan. Walaupun sebenarnya begitu pun, nak ceritakan, nak balas jasa ibu bapa, melahirkan, mengandungkan, mengalirkan kesusahan, keperihan, tak dapat nak dibalas. Walaupun dipikul mak dia tu daripada Yaman sampai ke Mekah, kesungguhan dia bawa ke situ pun tidak dapat dah balas lagi. Walaupun mungkin dia punya pekikan ibunya tu, kesakitan melahirkan seorang anak, pun tak dapat dibalas. Jasa yang begitu besar. Walaupun begitu kedudukannya tinggi, ibu ni, tetapi nak dibandingkan dengan Rasulullah, cintanya kita kena lebih kepada Rasulullah. Kalau kita sebagai anak, kita kepada ibu bapa, kepada anak-anak, sayangi, belai dia, jaga dia sebagainya.
Sehingga kan inilah perkara-perkara yang disayangi oleh manusia, supaya kita ni tidak terlepas pandang, sehingga kita lupa nak cerita dengan Rasulullah. Sebab itu dalam hadis ni menekankan supaya kita menitik beratkan, walaupun kita dibolehkan cerita mentaati kedua bapa kita, sayangi anak kita dan keluarga, suami isteri dan sebagainya, tetapi janganlah kecintaan itu mengatasi kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Rasulullah. Kemudian tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, dalam hadis juga menyebutkan kisah bagaimana orang kafir, orang kafir dia tidak beriman. Kafir ini tidak beriman lah kan, tapi dia, kerana dia gembira dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Dan apabila saya sebut nama ni, kita tuan tahulah, iaitu Abu Jahal, maaf, Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah bapa saudara Nabi. Walaupun selepas dia dewasa, Nabi dewasa, kemudian tu Nabi diangkat menjadi Rasul, menyampaikan seruan agama, menyampaikan seruan dakwah, dialah musuh paling ketat. Cuma ada kebaikan dia pada Abu Lahab ni, iaitu dia lahirnya Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Gembiranya Abu Lahab ini, dia telah memerdekakan seorang hamba. Seorang hamba ni namanya Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah ni adalah salah seorang ibu susuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhirat nanti, ataupun di neraka, di kubur nanti, Abu Lahab ini telah dibebaskan ataupun dilepaskan siksaannya setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin dia mendapat MC, dia disiksa. Tapi yang lain terus dia punya apa? Dia punya siksaan. Kerana apa? Kerana gembira je dengan kelahiran Nabi. Gembiranya dilahirkan dengan memerdekakan hamba. Sebab apa tuan-tuan, nak merdekakan hamba ni bukan satu perkara yang mudah. Kalau orang-orang biasa ni yang tak ada harta, tak ada duit sebagainya, bukan dia boleh nak beli hamba, nak dapatkan hamba. Dia sendiri pun jadi hamba. Betul lagi nak merdekakan hamba kan? Dia sendiri pun jadi hamba. Kan? Satu lagi yang berkaitan dengan orang kafir ni kan, kita tahu kan matinya masuk neraka, disiksa selama-lamanya kan. Tetapi kerana dia gembira tadi tu kan Abu Lahab. Satu lagi bapa saudara juga, Abu Talib. Abu Talib ni dia berbeza perangainya, tingkah lakunya dengan Abu Lahab. Abu Lahab masa lahir jadi gembira dengan Nabi, tapi bila Nabi dah besar, Nabi menjadi Rasul, dia musuh ketat Nabi, memusuhi Nabi, mengganggu-gugat Nabi dalam menjaga seruan dakwah. Berbanding dengan Abu Talib. Abu Talib walaupun dia tidak beriman, dia memang tak nak Islam lah, tapi dia menyokong dan mendukung Nabi. Berbeza pula. Cuma samanya dia tidak Islam. Sampai nak meninggal pun, nak mati pun, sehingga kan Nabi sayanglah dengan Abu Talib ni. Dia seorang pemimpin, kemudian tu dia menyekat, menghalang kalau dia nak dia sakiti Nabi, nak disakiti oleh orang kafir Quraisy yang lain, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal lah. Maka Abu Talib lah yang akan mendukung Nabi. Tetapi tuan-tuan, sebab dia tidak beriman, mati dia selama dalam neraka jugalah, kena siksa kan. Tetapi kata para ulama, disebabkan dia menyukakan Nabi, membantu Nabi, dia pun mendapat keringanan. Disebutkan keringanan siksa di neraka, paling ringan siksa di neraka. Tetapi dipakaikan selipar, ada sebut kat terompah selipar. Pakai selipar di neraka tu
kepanasan yang tidak tertahan tu sehingga otak dia menggelegak. Allah, kan kita macam kita kan, waktu panas terik kita keluar daripada rumah, nak pergi ke surau kan, tak pakai slipper, tak pakai kasut, boleh ke jalan atas tar, itu pun kita dah melompat-lompat, tak sanggup. Ini kan Abu Talib ni, siksaan yang paling ringan dekat neraka, iaitu dipakaikan slipper, kemudian tu otak dia menggelegak. Nak nyatakan tuan-tuan di sini menyebutkan orang yang sayang dan cinta pada Nabi ni, Allah bagi dia kemudahan dan keringanan di akhirat sana nanti. Sebab apa? Target kita di akhirat. Macam saya nikahkan orang kan, dia cakap kebahagiaan rumah tangga ni sehingga ke mana? Kadang saya suka buat soalan perangkap jawapan pangkat lah. Sampai ke akhir hayat ke, sampai ke anak cucu. Ada yang cakap sampai ke hayat kan. Saya cakap dengan kau ni tidur ke masa berusaha perkahwinan? Sebab jawapannya sampai ke syurga kebahagiaan tu. Jadi kita nak dapatkan kebahagiaan itu bukan saja di dunia, malahan kebahagiaan di akhirat. Inilah kita nak buat persiapan. Apatah lagi orang kafir itu yang mencintai Nabi pun diringankan siksaannya, diringankan azabnya. Apatah lagi kita orang Islam, orang beriman. Tapi tak bolehlah kita merasa di zon selesa, boleh Islam, InsyaAllah aku akan bersama Nabi kat syurga. Jangan mimpilah kalau kita tak kasih Nabi kan. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman ni diminta oleh Nabi supaya dapat mengamalkan dalam kehidupannya keamalan cara Nabi kan. Sunnah disebut sunnah. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan, melaksanakan, mempraktikalkan cara perjalanan kehidupanku, maka dia faqad ahabbani, maka dia telah mengasihiku, maka dia telah mencintaiku. Man ahabbani kana, siapa yang mengasihi dan mencintai, kana ma'iya fil jannah, maka dia akan bersama-samaku di dalam syurga. Jadi sebenarnya tuan-tuan mudah nak amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak kan. Daripada kita mula bangun tidur, apa kita perlu buat sehinggalah kita tidur kembali, tidur balik. Macam kalau bangun tidur, apa yang kita boleh buat, iaitu baca doa tidur. Bangun, baca doa bangun tidur. Cuba baca doa bangun tidur. Sebab tuan-tuan baru tidur kan. Sebab kuliah ni memang sebab tidur, dengan aircon kan. Jadi kita bacalah doa bangun tidur. Alhamdulillazi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur kan. Itu pun bentuk sunnah Nabi lah, bangun tidur membaca doa. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, kerana kita ni selalu lekat dengan ni kan, apa nama ni? Jadi pagi-pagi bangun tidur ni lah kita cari apa cerita dalam Facebook ni. Syok. Terlupa nak baca doa. Sibuk ayat dengan perkara ni, termasuk saya lah. Jadi kita amalkan sunnah dengan bangun tidur baca doa, kemudian tu kita ke tandas. Tandas masuk langkah kaki kiri. Kadang-kadang kita tak kisah kiri kanan, pun tak kisah. Masuk masjid, surau kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk apa? Tandas bil air, kaki kiri masuk, keluar kaki kanan. Kemudian tu dalam tu apa yang kita kena buat,
caranya sebagainya kan. Kemudian tu tiga ikatan kan yang Nabi, yang Allah dalam hadis tu sebutkan tiga ikatan tidak terlerai. Dalam hadis tu menyebutkan apabila bangun tidur ada tiga perkara. Kita kena leraikan ataupun kita ni diikat oleh syaitan. Macam ni cara tuan-tuan, iaitu kita bangun tidur baca doa. Lepas tu bangun tidur kedua kita mengambil air wudu. Dan yang ketiga kita dapat melaksanakan solat. Paling baik buat solat tahajud lah. Kalau bangun terkejut tak sempat nak tahajud, kurang-kurangnya kita bangun solat untuk subuh. Jadi kalau tiga perkara ni kita dapat buat, maknanya dalam hadis tersebut kita dalam pemeliharaan Allah dan kita seronok nak buat kebaikan. Kalau tawar je, tak semangat je nak buat kebaikan, perintah Allah semua, kita tak ada rasa kemanisan, itu maknanya satu ikatan mungkin tak terlepas lagi. Apa baca? Tak baca doa, bacalah doa kan. Ataupun kita tak berwudu. Dan sebab itulah kalau kita amalkan wudu tuan-tuan, Nabi telah bermimpi Sayyidina Bilal. Bilal ni sahabat Nabi lah, bukan yang azan tu kan. Tu tukang azan, tapi sahabat Nabi. Dia bermimpi sahabat Nabi namanya Bilal ni, dia telah mengiringi Nabi masuk ke dalam syurga, menjadi escort. Sebab nak jadi escort ni kepada orang besar ni, Nabi kan bukan sesuatu perkara yang mudah. Mesti ada amalan-amalan yang diiktiraf, amalan-amalan yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah. Maka Nabi pun tanya, apakah amalanmu yang baik sehingga aku bermimpi engkau mengiringku masuk ke dalam syurga? Maka berjawab Sayyidina Bilal, maka aku ni tidak putus wudu walaupun di malam hari. Kita ni jangan malam hari, siang hari pun tak putus. Ini Nabi malam hari. Nabi apa? Sayyidina Bilal tadi Nabi memanglah kan jaga wudu. Sayyidina Bilal sahabat ni dia tak terputus wudunya, jangan siang hari, malam hari pun. Dan apabila aku sadar, putusnya ambil wudu dan melaksanakan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi rupanya istiqamah dalam kita berwudu ini adalah amalan yang disukai oleh Rasulullah, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kena tanamkan minat kita, suka kita, cinta kita dalam menjalani kehidupan, kehidupan cara Nabi. Itu baru bab berwudu, baru bab bangun tidur, belum lagi pergerakan, pergerakan naik kenderaan, kita baca doa dalam kenderaan. Kalau kita naik bukit macam mana, turun bukit macam mana, jalan rata macam mana, nanti dapat masjid, kita nampak masjid apa bacaannya kan. Maknanya semuanya perkara-perkara yang ni semua berjalannya kita sentiasa 24 jam. Sebab itulah kita gabungkan huruf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Kata ulama ada 12 huruf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada 12. Maknanya ada 24 huruf. Jadi maknanya kita dalam 24 huruf ni kita sentiasa dalam kehidupan agama, kehidupan Islam, mentaati segala suruhan Allah dan cara yang Nabi laksanakan, yang Nabi buat. Begitu juga tuan-tuan, macam tuan-tuan berulang alik ke masjid, ke surau kan. Sebab tuan-tuan, amalan yang dalam hadis tu 7 golongan. Ini pun sunnah kan. Dalam hadis ni apa yang kita praktikalkan sunnah Nabi ni, mana termaktub di dalam hadis Nabi. Salah satu daripada 7 golongan yang mendapat lindungan, lindungan di arasy,
lindungan di mahsyar sana. Lindungan yang mana manusia tak dapat tahan dengan keperitan, siksaan. Siksaan tuan-tuan, siksaan kepanasan. Panas ni pun satu siksa tuan-tuan. Kata orang apa, istilah apa, disebutkan penantian satu penyiksaan. Terus sebut gitu kan biasanya. Tetapi bukan itu saja, kepanasan satu penyiksaan juga. Kat sana memang penyiksaan lagi lah, penyiksaan tunggu giliran, kena ambil nombor di akhirat sana, nak jumpa daripada Nabi ke Nabi tu kan. Tapi sebabkan kita ni ada amalkan sunnah Nabi, jadi Nabi daripada jauh tengok, oh ni amalkan sunnah tu, kau sini, terus shortcut, dapat putung orang lain. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk teruskan dalam kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan sunnah Nabi, kehidupan cara perjalanan Nabi. Sunnah Nabi ni perjalanan kehidupan Nabi, supaya kita dalam perjalanan kita sentiasa mendapat ganjaran Allah SWT, dapat pahala. Sebab apa? Ni ibadah. Apa yang dibuat Nabi kita buat, itulah pahala yang akan Allah berikan berterusan. Banyak lagi tuan-tuan, kalau kita nak ceritakan tentang sunnah Nabi ni, sampai kita jangan lupa selawat kepada Nabi banyak kali, supaya apa? Supaya kita di akhirat nanti mendapat syafaat, pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sekadar pengusian saya pada malam ni. Salah silap kita minta maaf, tutup majlis kita dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana fil khusr, illa allazina amanu wa amilus salihati bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah